Plaza Kim Yung. Baju jual murah. Kesan banjir di Hanyai. Kedai makan buka dah. Sebelah dah makan. Tolong Anak bukit. kami pun menginap kat sini. So inilah hotel B2 Hanyai Premier Hotel. Hari ini saya bercuti di Hanyai. Saya nampak ada kesan-kesan banjir di Hanyai. Sini sampai sini. Okey, saya bercuti satu keluarga, Hasna, anak menantu cucu dengan isteri menyambut ulang tahun perkahwinan kami di sini, melihat kesan-kesan banjir dan membantu kepada kenalan-kenalan kami. Alright guys, kita berada di B2 Premier Hanyai Hotel. B2 Hanyai Premier Hotel. Dan ini adalah view daripada tingkat 6. Boleh nampak beberapa bangunan daripada Pekan Hanyai. Doraemon habis tutup tu. Tingkat berapa dah kita kat bilik kita, oh ya? 6. Tingkat 6. Makanan saya nasi putih panjang kering. Ini dah habis lah, makan sedap lah. Datang sedap. Oh ya, tekan sikit. Saya kenyang. Besar Hanyai, jalan-jalan Hanyai ke Songkla. Kekal megah. Tinggi mana? Kita berada di Songkla. Ini semua nampak. Ini dah dia kereta Azhar 10 orang. Ayah nak pergi mana ayah? di Songkla. Okey. Cafe. New? Cafe Amazon. Oh, in Songkla. Memang dekat Songkla tu. Tapi best
Oh. So ini dah kami jalan ke Shamila Beach dengan cucu 3 orang. Okey, Mama. Kami satu keluarga ni jalan-jalan kat pantai Shamila. Best tau. Mari, jom. Terus mengagam, menghibur, menggapai. Ya, Assalamualaikum semua. Saya berada di Shamila Beach, Songkhla, Thailand. Ya, planning dulu kata sebab ada baju ucapan. Okey, pada kawan-kawan saya yang tak jadi nak plan pergi mana-mana tu, make sure tahun depan jadi plan. Okey, at least pergi Thailand lah. Asyik pergi dalam Malaysia bosan. Pergi Thailand. Banyak sikit boleh makan. Okay? Jangan takut pasal banjir-banjir. Jangan takut dilanda ombak dengan berumah di tepi pantai. Kalau tahun depan kita tak nak jadi nak pergi mana-mana, kita pergi ke Thailand lah. Apa leh. Baru saya berada di Shamila Beach, Songkhla, School of Thought Portuguese for the New Year. Happy New Year to all my friends and my subscribers and my viewers. Thank you for supporting me. Abdul Rahim Azili channel, YouTuber especially for the indigenous school in Malaysia all over. Sentiasa mengakar menghimbau, menggapai awan. Tahun 2026 sentiasa menambah nilai pada diri dan juga mencipta nilai baru pada keluarga. Assalamualaikum. Okey, satu je. Okey. Saya buat botol lem. Okey. Oh, okey, boleh. Okey kan? Alright. Okey. Silakan. Hari pergi tanda.